tingkatan 2, bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Soalan faktorkan ungkapan algebra berikut. Okey, jika kita lihat bentuk soalan ini ialah dia menggunakan hukum kalis agihan, di mana dia meminta kita untuk mencari sebutan yang mempunyai faktor sepunya. Okey, kita tengok untuk soalan A, PQ tolak QR tolak PW tambah RW. Okey, sekarang ni kelas, kita tengok kumpulan ini dan kumpulan ini. Okay, mula-mula kita tengok kumpulan ini dulu. Apakah faktor sepunya dia? Sebutan yang mempunyai faktor sepunya. Okey, kita tengok huruf Q yang mempunyai faktor sepunya. Jadi kita keluarkan Q. Okey, jadi apa lagi yang tinggal? Tinggal P, K, tolak R. Manakala yang ini pula, sebutan yang mempunyai faktor sepunya adalah huruf W, betul? Okey, jadi tolak W. Jadi yang tinggal adalah P. Okey, kita tengok betul-betul dekat sini. Memandangkan sini adalah positif atau tambah, maka di sini akan jadi negatif. Negatif apa? Negatif R. Kerana negatif dengan negatif akan jadi positif. Jadi seterusnya kita gabungkan sahaja. Gabungkan sahaja ini dengan ini dengan ini. Boleh faham? Okey. Jadi Q tolak W. Satu lagi ambil saja P tolak R. Boleh? Inilah jawapannya. Cuba jawab soalan B.